Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua yang di luar sana. Saya, wartawan Fidaus dari TV PSS An-Nur, SMK Agama Sultan Muhammad. Bersama saya pada hari ini, dua orang insan yang sangat berjasa, iaitu Guru Perpustakaan dan Media dari Sekolah Kebangsaan Jalan Datuk Palembang dan Guru Perpustakaan dan Media dari Sekolah Kebangsaan Semabuk. Apa khabar Puan? Baik, Alhamdulillah. Bolehkah Puan memperkenalkan diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afidah binti Zain Abidin, GPM SK Jalan Datuk Palembang. Bagaimana pula dengan Puan? Dan saya Puan Nazariza binti Ahmad, GPM daripada SK Sekolah Kebangsaan Semabuk. Pada hari ini saya akan menanyakan beberapa soalan. Yang pertama, apakah pandangan Puan terhadap suasana dan pengurusan Pusat Sumber SMK Sultan Muhammad selepas lawatan pada hari ini? Alhamdulillah, pada mula menjejakkan kaki ke dalam tadi, terasa sangat dialu-alukan kedatangan, mana ada sensation yang sangat mesra pengguna, dan kebanyakan dinding yang ada dalam library ini sangat berinformasi dan kita rasa tertarik untuk membaca setiap maklumat yang diberikan dan ingin bertanya lebih banyak lagi soalan. Seterusnya, apakah sudut atau inspirasi di PSS ini yang dirasakan paling menarik untuk dibawa pulang ke sekolah? Okey, terima kasih. Sebenarnya saya banyak yang tertarik dalam ni, ada banyak. Tapi yang saya rasa saya akan bawa untuk ke sekolah saya ialah sudut sejarah. Sudut sejarah tu di sekolah lain masih belum ada. Jadi saya akan ambil inspirasi daripada sudut yang ada di sini. Saya akan bawa ke sekolah untuk wujudkan seperti yang ada di sinilah. Ada bahan sejarah macam bakul apa semua tu, saya rasa menarik untuk murid-murid sekolah saya. Dan rasa satu lagi saya boleh ambil bahagian literasi untuk yang DYT tu, saya rasa pun bagus untuk kita letakkan di sekolah saya nantilah. Baiklah, yang terakhir, apakah harapan Puan tentang kerjasama dan jaringan profesional antara sekolah melalui program lawatan penanda arasan seperti ini? Saya sangat berharap, saya dan GPM SK Semabuk sangat berharaplah segala lawatan penarasan kami pada hari ini dapat membantu kami di sekolah rendah ini untuk memberikan sebanyak mungkin maklumat secara maksima kepada anak-anak murid kami. Walaupun berada di sekolah rendah, tapi mereka masih lagi mampu untuk sama sebaris dengan murid-murid sekolah menengah, yang mana satu hari nanti kami pun akan menjadi lebih cemerlang seperti GPM Sekolah SMK Sultan Muhammad. Dan tahniah saya ucapkan kepada Puan Zarfin, GPM Cemerlang SMK Sultan Muhammad. Banyak sangat maklumat dan ilmu yang kami pelajari pada hari ini. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Kehadiran Puan amatlah saya hargai kerana inilah yang dapat menaikkan nama pusat sumber demi kejayaan anak Sultan. Terima kasih daripada saya. Berjumpa lagi di lain episod. Bye.